Assalamualaikum dan salam sejahtera kelas. Pada pagi ini, saya akan edarkan kertas soalan yang telah kalian lakukan ujian pada baru-baru ini. Okey. Tahniah kepada siapa yang dapat markah yang tinggi dan saya harap pada yang markah yang rendah boleh cuba lagi lain kali. Okey, sekarang saya akan edarkan kertas ujian ini dan kita akan buatkan ulang kaji lagi dan pembetulan bagi setiap kesalahan yang kalian buat. Boleh ambil kertas masing-masing? Okey, sekarang saya akan pergi ke soalan yang ramai yang tidak dapat menjawab, tapi credit to Faiz kerana dia dapat menjawab soalan ini dengan baik. Okey, soalan tu senang je untuk korang sebenarnya. Okey, dia macam tu. Adakah kalian faham dengan penjelasan daripada saya? Saya faham tu. Okey, Syafiq, awak tak faham ya? Saya rasa perlukan penjelasan daripada rakan sebaya. So, Faiz, boleh awak bantu saya untuk menerangkan lebih lanjut kepada Syafiq? Boleh? Boleh. Okey, terima kasih. Oh, dah senang lah tadi. Cara dia. Tengok kan? Sini. Lepas tu. Alah, kau pandai play lah. Tak macam aku, bodoh. Amir, jangan cakap macam tu. Tak ada siapa yang bodoh. Yang membezakan hanyalah yang rajin dan malas yang berusaha saja. Tapi cikgu, saya memang tak boleh cikgu. Amir, jangan cakap macam tu. Kamu boleh. Contoh macam Faiz, dia rajin belajar. Apa salahnya kalau kamu berusaha sedikit? Kamu dah berkawan dengan Faiz. Minta nasihat daripada dia untuk cara belajar. Saya pasti kalau kamu rajin berusaha, pasti akan ada kejayaan yang akan tiba. Baiklah cikgu, saya usahakan. Baik. Lihat kebunku tercipta sempurna, sederhana, satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri. Wahai melati, kau cantik berseri. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Okey, pada hari ini saya akan berikan kertas ujian kedua yang telah kalian laksanakan pagi ini. Okey. Tapi sebelum itu saya ingin mengucapkan tahniah kepada Syafiq dan Faiz atas usaha mereka. Mereka telah mendapatkan markah yang tertinggi di sekolah ini. Okey, tahniah kepada Syafiq kerana kamu telah berusaha untuk subjek kali ini, untuk ujian kali ini. Saya harap kamu boleh teruskan seperti ini. Ini adalah kertas ujian kami. Tahniah sekali kepada kalian dulu. Terima kasih cikgu. Habis sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama. Bye, bye. Bye dah Syafiq.